Alright, hi SAR Education Fair 2026. I believe dah ramai visitor dekat dalam. So hari ini saya, selain daripada saya terbau-bau makanan sebab sebelah saya used to be a chef, saya juga terbau wangi. Saya nak tanya, minyak wangi apa Cik Adli pakai? Cuba teka. Wangi sangat ke? Alamak, wangi. Cik Adli dah jalan je saya macam, oh wow, 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 wangi, wow, wow, okay, wow. ha. This is Arabic food. Arabic, oh Uh, okay, very nice. Saya memang suka sikit oud-oud ni tau sebenarnya. Masa tak this is sangka. dulu saya tak pakai oud sangat. Now bila balik daripada Mekah, this Ha. is saya cakap, oud best lama-lama. Dia tengok dia punya bau lah. Macam mana? Selain pada bau, itu mungkin deria hidung, tapi deria mata saya tertarik kepada stokin. Stokin Cik Adli warna kuning. Ni Uniqlo ke? Yeah. Yes. How you know? Sebab You saya ada tahu? satu. Saya ada warna pink. Okay. Sama sama. Okay. Sebab Alright. Uniqlo pakai best, dia selesa. Ya Betul-betul. Dia betul. macam kadang-kadang ada stokin yang melorot. Betul. Yang ni Yang dia ini tak. kekal. Okay. Okay. Kita dah jadi ambassador Uniqlo. Okay. 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 Call Okay. us Call Alright. us. Okay. Enough Okay. chit-chat. Okay. Okay. Kita nak back to business. Okay. Alright. Cik Adli. Cik Adli sebenarnya daripada mana? Saya daripada Office for Management and Science University Shah Alam, Section 13, yang Alright. mana MSU. hari ini kalau orang kata, Miss you hari ini Ha? pergi office, Ha. ya, kami bekerja. Kami bekerja. Tanyalah sebab apa? Sebab apa Cik Adli? Sebab hari ini kita ada convocation Okay, ada yang kali convo. ke-37. Oh my god, Ah, 37 eh. 37. Lagi tua daripada saya. Serius? Saya muda lagi. Saya dah lagi tua. Tak apa, tak nampak, tak nampak. Kalau Cik Adi tak bagi tahu saya tak tahu. Ya. Okay. Okey. Alright, Kali tengah convo. ke-37 Okay. untuk apa ni MSU yang mana this is untuk hari ini permulaan sampai besok lah kita ada beberapa Okay. sidang yang kita buat. This is from untuk yang chancellor tu from Raja Muda dekat ni lah kita bagi dia untuk jadikan chancellor dekat sana untuk sana. Okay, Ya. alright. Bila cakap pasal convo kan, mesti Betul. biasanya kita nak tahu. Mm. Sebenarnya berapa kos yang ditawarkan di MSU yang Okay, kalau boleh talking tahu? about cost kita banyak. Kalau nak kata kita ada TVET, yes kita ada TVET. Okay. Nak Ni kata saya pun baru tahu tau betul. MSU ada Okay, TVET. ni saya cerita semua. And then even though seorang pelajar itu, kalau saya cerita sikit di MSU kita ada lebih daripada 200 program. Bermula dengan micro credential, means that micro credential ni for those student yang dia punya result biasa-biasa saja. Means that hanya ada satu kredit, yang lain semua pass. And Okay. then they go to micro credential class. And then after that, kalau pelajar tu hanya dapat 2 kredit, dia boleh start dengan kita punya sijil, Okay. sijil akademik. And then after that, kalau dia orang pelajar ni hanya ada result 3 kredit, boleh tak dia pergi diploma dekat MSU? Boleh. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Dan kita juga ada degree and last kita ada postgraduate, master and PhD lah, bergantung dengan program apa yang mereka mahukan. And then kita tengok juga dia punya result tu macam mana. And the foundation jangan lupa, ada Okay, juga foundation. foundation pun ada, jangan Yes. lupa Of course, 200 program lebih kot takkan Betul, tak cover. betul. So macam for the sake of SAR Education Fair kan Cik Mm-mm. Adli, maybe macam can share a little bit more about apa TVET in MSU. Okay, TVET and MSU kita ambil satu contoh. Di MSU TVET dia kalau kita cakap bila kita Management and Science University, orang akan figure out hanya belajar tentang pengurusan ni and then Betul? plus dengan untuk program sains. No, Mm-mm. kita ada untuk diploma culinary arts, diploma patisserie art. Kita ada Okay. diploma sport management juga. Yang Aha. mana pelajar-pelajar ni dia fokus dia adalah kita 60% adalah practical, 40% adalah teori. Even though contoh kita dalam bidang culinary kita sebut TVET. Saya more kepada pastry punya part, and then pelajar ni kalau dia exam kita hands on. Okay. Means that kalau pelajar tu masak kek tu moist gebu, dia dapatlah A. Kalau baling buat kek baling dinding pecah, Kau lulus tak? tahulah. Kau tahulah Repeat hasil dia, lah. repeat lah Kau macam tu. repeat lah jawapannya. This is Oh, a program kiranya exam dia pun adalah based pada practical. hands on Hands juga. on, betul. Alright, so mungkin boleh cerita sikit, lepas diorang dah dekat MSU ambil mungkin bidang culinary. Ya. Jadi macam mana masa depan selepas Okay. belajar tu? Kita cerita pasal masa depan, as Syafiqah cakap, in term of pelajar tu tidak hanya tertumpu dia ambil diploma culinary arts, dia boleh sambung kepada bachelor culinary arts juga. Dan Okay. exemption subject 1 year. Supposedly degree tu adalah mengambil masa lebih kurang 3 tahun, 3 tapi tahun. dia hanya belajar 2 tahun. 2 tahun tu pun 1 tahun setengah dia buat dekat MSU, and ada 6 bulan dia buat latihan industri. Second in latihan industri lah after diploma culinary art.
Now, kita tengok diploma culinary art sambung bachelor culinary art dia ada hanya satu kemahiran. Tetapi let's say kalau Syafiqah start dengan diploma, kita ambil diploma lain. Diploma Early Childhood Education Okey, dengan contoh. 3 kelayakan. Ah, 3 kredit awak dah boleh masuk. Now, awak boleh tak sambung bachelor untuk counselling and guidance? not sure about that. Boleh. Boleh, Means that okey. dapat exemption juga. Ha. Means that kalau keluar, tadi awak diploma early childhood, now you sambung bachelor early counselling and Counselling. guidance. Now awak dah ada 2 kemahiran dapat Betul, kat betul, situ. betul. And then plus after that bachelor counselling and guidance, awak boleh buat in term of mendaftar sebagai dekat lembaga kaunselor Malaysia sebagai kaunselor yang berdaftar. Betul. This is a kemahiran yang kita bagikan tidak hanya satu tetapi kepada lebih daripada satu on that. Okey. Means that diploma early childhood, bachelor counseling and guidance, ataupun diploma management dia go to bachelor human capital management. Okey, Boleh alright, tak ada masalah. faham. Dan kalau kita sebut latihan industri tu, idea dia nak buat dalam negara ataupun luar negara waktu degree. Okey, still Ah, boleh juga. Still boleh. Kita jatuh hukum lah. Jatuh hukum wajib untuk pelajar ni pergi ke luar negara. Dia mesti. Maksudnya Boleh. mostly student akan pergi latihan industri luar Boleh. negara? Sama ada dia buat 3 cara. Satu, dia buat mobility program. Okey. Means that kita, erti kata lain, kita senang faham mobility tu exchange student. Betul. Kedua, kita buat uh, latihan industri, internship program yang mana dia buat latihan industri tu di luar negara. Sama ada di Dubai, di Brunei, di Indonesia. Untuk contoh, kita ambil ada pelajar Bachelor Culinary Arts, dia buat latihan industri dekat hotel dekat Dubai. Oh, One okey. semester, habis 6 bulan. And then another one is the leadership program. Leadership program ni kita buat untuk pelajar-pelajar yang mana 1 ataupun 2 minggu dia buat community service kat luar negara and then buat persembahan luar negara. That is a part of leadership yang kita masukkan dekat sini. Adakah yuran kena bayar? Kalau macam itu, saya tanya Syafiq. Yuran kena bayar? Yuran untuk latihan industri kat luar tu kena bayar ke tidak? Soalan cepu mas tu. Soalan cepu mas, alamak. Dia dibayar lah, maksudnya student dapat Maksud, allowance ke tak? Yes. Dapat? Dapat. Okey. Ada tak yuran yang dia bayar tu dia termasuk dekat dalam yuran pengajian? Yes. Oh, So okey. kalau dekat sini pelajar-pelajar di MSU tu macam tidak tertumpu kepada, kita ada satu yayasan MSU. Oh, yeah. Yang mana yayasan MSU tu kita bagi kepada pelajar untuk membantu mereka ni dari segi pengurangan pembayaran yuran on that. And then tidak tertaluk, saya tekankan tidak tertaluk kepada pelajar tu adalah pelajar yang sangat bagus dalam bidang akademik. Yang mana pelajar-pelajar dalam yang mahir dalam sukan pun kita ambil. Untuk program yang mana any program dan diorang kita buat khas untuk tumpuan. Oh, kiranya macam untuk dapat yayasan MSU tu bukan sahaja Akademik. macam bukan semata-mata okey kalau awak rasa akademik awak tak boleh go. Maybe you can Use the guna sijil untuk you pernah wakil sekolah negara ke boleh. sport, macam dia menghargai lah Betul. usaha anda bukan sahaja dari bidang akademik. Betul, Okey, correct. mungkin kepada Cik Adlin nak cakap kepada kita punya visitor yang mungkin tengah mendengar nak singgah ke MSU. Okey, pada mereka yang berada di dalam hall ni, this is the IOI Grand Exhibition hall ni. Saya jemput datang ke booth MSU, masuk je awak dah boleh nampak booth kita. Atau pada mereka yang berada di Klang Valley, boleh datang terus ke MSU di section 13 Shah Alam. We can show you any facilities that we have and then kita akan tunjuk contoh. Yang terbaru saya lupa nak bagi tahu, kita ada 2 program yang baru dilahirkan tahun lepas. Okey. 2 program tu, satu is the School of Dentist, siapa yang nak jadi doktor gigi. Okey. Another one, kita merupakan universiti yang ketiga, untuk School of Veterina. Oh, veterina. Maksudnya di Malaysia ni kita yang ketiga, yang pertama untuk universiti swasta. Yang lain kita ada di UMK, UPM. Oh, itulah sebab hari tu saya pun tertanya, veterina ni nak ambil kat mana? Jarang tengok. Kita Sekarang dah ada dekat MSU. Pada siapa-siapa. Dan kelayakannya, you will not expect it. Come and join, datang ke MSU booth untuk You saya. sayang haiwan, you sayang haiwan, you want to be a veterina, come and stop dekat MSU punya Betul, booth dan tapi jumpa Encik Adli. Pada siapa yang minat dalam bidang veterina ni, dia kena tahu, dia kena love any kind of animal. Dia tak boleh hanya kucing,
Dia tak hanya apa ni, hamster dan sewaktu dia dengannya. tak boleh Dia bias tak boleh bias, dia Macam semua mana dia kena. doktor, dia tak boleh Betul, bias, dia tak boleh pilih warna kulit, agama, bangsa tak betul, boleh. Dia jadi doktor haiwan pun sama. betul. So jemput datang untuk tanya, jumpa saya ke ataupun tim saya as academic counselor yang sangat experience dan knowledgeable. You can ask, kalau tak datang pun dekat sini, kita ada 11 branch. Kita di MSU College yang 3 negeri saja tak ada. Di mana? Di Melaka, di Pahang, di Perlis. The rest kita ada. Okey. Ah, So tak ada alasan untuk anda tak betul, pergi. betul. Tolong datang dan singgah ke Tolong booth datang ke, MSU. yes. This is bersama saya. Ni ada 2 orang kat Ah, belakang tu. This is academic counselor juga dekat situ. So, datang beramai-ramai, kita ada special package yang kita tawarkan kepada mereka yang register di sini untuk di Star hari ni. Education Fair. Yes. Korang Okay. nak tak special ada promotion Special ke? Tak kita promotion, tak cakap apa? kita tak boleh cakap. Ada tak Yayasan MSU Scholarship akan bagi? Berapa boleh datang? Itu rahsia. Awak boleh datang, bawa SPM result, STPM yang mana yang dah lepas tu boleh. Yang pelajar matrik yang tengah akan ambil exam ni coming soon, dia boleh try untuk tanyalah dengan berapa yang dia kena dapat on that. Okey, jangan risau. Anda nampak je kakak pakai Okay? tudung merah? Itulah orang MSU. Okey, thank you. Okay. Okay, Bye. thank you so much. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.